Bos, saya nak tanya satu benda je. Kalau saya tunjuk cara macam mana bil telco yang bos bayar tiap bulan tu boleh bertukar jadi income masuk setiap bulan, bos nak dengar tak? Dengan serendah RM10 je, bos dah boleh mula satu sistem yang generate income tanpa perlu ubah rutin harian pun. Sekarang ni bos, kita bukan simbang kosong. Industri telco Malaysia ni nilai dia berbilion ringgit. Hampir semua orang guna phone. Hampir semua orang top up. So realitinya, duit memang dah ada dalam market ni. Cuma bezanya, bos nak jadi orang yang hanya bayar atau orang yang collect duit tu. Cuba bos fikir jap. Selama ni, kita top up. Kita guna line. Kita recommend dekat kawan. Tapi, pernah tak kita dapat apa-apa? Tak ada kan? Kita hanya tolong besarkan syarikat telco, tapi kita tak dibayar langsung. Dekat sinilah Istel ubah permainan tu. Dan bos jangan risau, ini bukan benda pelik-pelik. Istel ni syarikat berdaftar sah di Malaysia, beroperasi bawah rangkaian telco sebenar iaitu U-Mobile. Maknanya, ini bukan eksperimen. Ini sistem yang legit dan stable. Produk dia pun simple je bos. Satu SIM, boleh guna data, call, internet laju 4G, 5G dan 5G Ultra. Tak ada benda complicated pun. Lagi simple benda tu, lagi senang orang nak guna, lagi senang bos nak share. Kenapa ramai dah start switch ke Istel ni? Sebab tak perlu tukar nombor. Boleh kekalkan nombor sedia ada. Tak ada kontrak, tak ada komitmen. Blacklist pun masih boleh join. Second chance. Dan paling menarik, setiap penggunaan tu, bos dapat cashback. Maknanya, bukan setakat guna, tapi bos dapat balik duit dari penggunaan sendiri. Bab sistem, tak perlu risau. Memang padu bos. Semua dah automatic. Ada dashboard untuk track income, network, semua live. Ada app untuk manage top up, reward, semua dalam phone. Maknanya, bos tak perlu pening. Sistem dah buat kerja untuk bos. Okey bos, sekarang part yang paling ramai suka. Income. Bos akan dapat commission dari network, level 1, level 2, level 3, sampai infinity. Ya, infinity. Selagi ada orang guna dalam network bos, selagi tu, income masuk. Ini bukan kerja. Ini sistem yang bekerja untuk bos. Ini contoh paling simple bos. Kalau bos ada 25 orang je, dah boleh jana sekitar RM500 lebih sebulan. Kalau berkembang jadi 1,000 orang, boleh capai RM4,000 sebulan. Dan ini bukan jual barang pun. Ini hanya dari penggunaan telco je. Bayangkan kalau bos build betul-betul. Kalau bos nak serius, ada starter kit lengkap. Dapat tools, material, sistem, semua ready. Setiap kali bos bantu orang join, bos terus dapat cash RM8 hingga RM20. Maknanya, hari pertama pun dah boleh mula nampak duit masuk. Sekarang ni timing memang cukup cun bos. Ada kempen khas, cash reward sampai RM13,000, bonus top up ekstra dan reward tambahan setiap penggunaan. Tapi benda ni tak lama. Yang cepat je akan grab peluang.